apa yang terjadi di negara Greece sekitar tahun 2010. Rakyat tertekan dengan kejatuhan ekonomi negara selepas kerajaan Greece mengumumkan beberapa langkah untuk memulihkan ekonomi negara. Termasuklah cukai yang sangat tinggi, pemotongan gaji dan had pengeluaran gaji untuk penjawat awam dan jual pencen. Bilangan pengurangan syarikat awam dari 6,000 ke 2,000 dan banyak. Apabila kebergantungan hidup tumpuan mengharapkan gaji bulanan tanpa apa-apa simpanan, bila terjadi keadaan ekonomi yang jatuh teruk macam negara Greece tu, keadaan kewangan tumpuan akan menjadi sangat sedih. Bayangkan, pesara yang hanya mengharapkan pencen bulanan tanpa ada simpanan langsung akan menjadi sangat terkesan untuk melangsungkan hidup. Sebab ialah saranan pakar-pakar kewangan, kita mesti ada simpanan untuk membantu pada keadaan seperti itu. Dan antara simpanan yang terjejas dengan ekonomi negara ataupun dunia adalah emas. Ia adalah simpanan di luar sistem kewangan, bermakna munlah terjadi sekatan pengeluaran simpanan tumpuan di bank sekalipun, tumpuan masih boleh bertahan dengan emas tu dalam simpanan sendiri. Emas tu bukanlah simpanan teragung, tetapi apa yang kami mahu kongsikan di situ adalah supaya kita pelbagaikan portfolio simpan. Dan emas tu adalah simpanan yang bukan kalis inflasi, tetapi penyelamat sewaktu kegawatan ekonomi. Semoga perkongsian kami itu bermanfaat dan boleh follow kami untuk info lanjut tentang emas.